Motor ni asas elok sebelum jam ni. Kronologi dia kita nampak jelas cara inspection ni. First, oisi lalu minyak daripada oil pump ke crankshaft ni, itu dah ada luka. Ni pecah tu dia punya bibir oisi. Jadi oisi ni pun kerah. Mana kata isu minyak lenda ataupun isu enjin panas ni menyebabkan oisi ni kerah, lepuk dia pecah. Okey. Bila pecah, lenda kapasiti lenda tak sapa, tak masuk kat ni dia bocor. Dia tak pergi ke crankshaft. Bila tak pergi ke crankshaft tak tembok minyak melalui punggung root ni nak pergi ke belakang piston. Bila minyak tak sampai di belakang piston, piston nanti kering. Bila piston nanti kering, panas, minyak lens lagi cepat piston, lens dah tak sampai jadi makan. Ni makan di makan atas ni ramai dah komen tahu kalau makan atas ni lens dah tak sampai. Okey. Head ni pula, bila dia beli head second ko, head baru ko, head asal motor ko, kita buka, kalau kita nampak dia belek. Pasal pin piston ataupun cam, saya bagi maksud contoh sini lah, bagi pemain-pemain lain pahal sebab dia tak ada bearing. Jadi dia konsep dia macam pin piston ni, walaupun dia tak serah di kuku, tapi bila dia belek, dia telah abnormal dah dia punya pemukaan dia. Bila abnormal dia akan ada geseran. Sebab tu kena polish dulu sebelum pakai. Polish, grind dulu, polish dulu bagi kilap, lepas tu test clearance dia. Jika perlu skin nak suruh ketak balik ikut clearance asal dia 0.015 ataupun 0.025. Tengoklah kegunaan enjin tu tahap panas dia setengah mana. Okey. Kedua, untuk timing punya setting, pastikan duduk dalam keadaan exhaust, mana tu? Intake, exhaust. Paling-paling dia bukit sikit. Jangan duduk gini, dia kena duduk gini. Kalau contoh, dia tak kerja pun selarang. Cuma dia akan bukit kot. Kalau bukit, jangan bukit ini, biar bukit ini. Biar dia tajam gitu. Tajam kawasan ni, bukit gini. Barulah betul, tidak dia lari. Bila dia lari, bar tu turun awal sikit. Bila turun awal sikit, dia akan jadi belaga. Ni muju tak belaga. Muju tak dari belaga. So lagi, sim dia. Sim bahagian intake perlu 0.15. Maksudnya, ruang dia sikit lah. Untuk sting bahagian edge pula 0.25. Maknanya ruang dia banyak. Ruang dia banyak sebab edge ni dia menghasilkan habur lebih tinggi daripada intake. Petrol masuk, angin masuk, dia sejuk. Ni angin api tu baik. Dia panas. Bila panas, besi ni sifat dia kembang. Bila kembang, dia bekak. Bila bekak, dia pelik. Sebab tu perlu ke clearance kat luar berbanding dengan atas. Mana kata longgar bawah, ketat atas. Okey. Clear. Lepas tu, masalah throttle body. Dia gini, mana-mana pomeng lah. Mana-mana pomeng, kalau kita tengok skru kita ni, ada abnormal. Benda kita tahu dah telik ke, rana ke, ada sumbing macam ni. Terik lari, sengit dah. Atau ada bekak sumbing. Jadi jangan teruk pakai. Kikir dulu kalau paling-paling nak pakai juga kak. Kikir dulu. Pasal lagi kalau nampak dah dia kuruh. Kuruh tengah ke kuruh macam mana ke. Saiz dia tidak sama. Tak usah pakai skru tu. Ke barang kelia dia nak putus, nak lekat terik tu tinggi. Jadi ni muju tak lekat terik tapi dia sumbing dah. Ni pun tak tahu apa punah sebab gapo ke gana. Tapi tentunya dia teruk masuk skru. Jadi lekat sini. Jadi terik ni makan sikit lah. Bila makan sikit kita tak pasti kondisi dia boleh terus ke ataupun kena cuci balik terik ni. Ni pun sama juga. Terik ni dia teruk juga. Pasal lagi kebanyakan skru kita jumpanya bukan asal daripada mutut. Maksudnya ni sepatut saya lapar tapi tak jadi masalah pun saya kat ketak. Cuma dia melibatkan etika pekerja, etika pomeng. Etika pomeng tu maksudnya bila dia buka dia kena pastikan skru yang sama juga kena letak. Kalau hilang tu mana kata ada tak kena dengan sistem pengurusan beg kiri tu sama ada bekas tak cukup ke dia tak rata sepak hilang ke kan tak pasti. Tapi Allah alam lah kita nak komen lebih kita tak tahu dalam keadaan. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya. Boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 saja. Warranty sehingga 3 bulan.